Apa juara raya yang overrated? Semprit lah. Dahulu, lepas tu Elmer London. Selalu nampak lah kalau you pergi rumah kawan ke, rumah saudara ke apa, Elmer London tu mesti ada. Kan tak sedap, cuma kalau boleh kita nak try benda yang baru lah kan. Overrated ketupat. I like ketupat balas. Fisiput. Fisiput. Rasa mungkin sebab dia common hari raya. Kalau letak tiba-tiba letak itu Sarawak kan, lapis. Itu sedap kan. Oh, itu? Kalau orang makan lagi raya, sedap tak? Apa nasi emping goreng. I tak sure lontong goreng kot. Basically rasa macam nasi goreng. Oh ya. Tak ada juara raya overrated honestly. Everything I like, but lemang dia okay, sedap, but not as good as lontong yang ada kuah lodeh semua. That's just like on top. Yeah, tapi jangan cancel lah. Just saying. Like I said before, everything is not overrated. Everything is just like perfect. Good. Good. Need to be there. Cuma lemang tu macam kalau tak ada pun tak apa.